macam mana ke? Okey ke? Dah prepare dah? Alhamdulillah semuanya okey, berjalan dengan lancar. Cuma perancangan raya belum fikir lagi. Hang dekat sini macam mana? Okey ke? Aku kat sini okey je, suasana pun tenang. Bulan puasa pun seronok. Betul, tenang je. Sesuai untuk kita lepaskan stres. Sama macam kita nak cari rumah. Nak kena cari tu yang betul-betul selesa. Di kawasan Selangor ni memang pilihan ramai. Kawasan pun tenang, strategik, matang, kemudahan pun lengkap. Sekolah ada, hospital pun dekat, shopping mall pun tak jauh. Tak nak terlalu jauh daripada bandar. Dalam masa yang sama, aku nak kawasan yang tenang. Dan kalau boleh, sesuai untuk family aku. Memandangkan kawasan kat sini dah matang, semua pun dah tersedia. Jadi, aku nak cadangkan dekat kau 3 tempat yang ada di Selangor. Yang pertama, Asia Residence. Terdapat gym fully equipped dan yoga deck, serta kids playground dan BBQ area. Terdapat juga surau dalam kawasan. Yang kedua, Kemensah Villa Condominium yang dilengkapi dengan tenis court, jogging track, dewan serbaguna dan surau. Terdapat juga swimming pool dan gym. Yang ketiga, Residensi Puri Damai Damansara Central yang dilengkapi dengan gym fully equipped dan yoga deck, serta terdapat kids playground dan BBQ area. Tak lupa daripada itu, surau dalam kawasan, dan yang paling penting, dekat dengan stesen MRT Damansara. Okey, itu antara 3 tempat yang aku cadangkan dekat kau di kawasan Selangor. Okey Syafiq, memandangkan ni pun dah nak masuk waktu berbuka. Jom kita pergi cari lauk. Tapi kalau tahu lebih lanjut, Aku tahu. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh tengok kat portal lelong LPPSA. Betul tak? kita imbas QR code terus, lagi senang. Sampai sini dulu guys. Jangan lupa like, follow dan share di media sosial LPPSA.